Golden period untuk anak adalah dari masa lahir sampai umur 3 tahun sebab masa ni otak mereka berkembang sangat laju. So ini adalah masa yang terbaik untuk bina asas, fokus dan juga pembelajaran mereka. Tak perlu kelas yang mahal-mahal pun, cuba dengan 3 tabiat ni. Nombor 1, protect masa fokus mereka. Bila anak tengah main blog atau balik buku, kita jangan pergi ganggu dia. Jangan kata, nak minum air tak dek? Bukan, buat macam ni lagi cantik. Jangan. Sebab setiap kali kita potong, fokus dia pecah. Selagi tak bahaya, biar dia teruskan. 3 minit je. Walaupun 3 minit, itu latihan fokus yang sebenar. Kedua, simpan mainan bagi suasana tenang. Kalau ruang main macam kedai mainan, otak anak akan serabut. Bagi 1 atau 2 mainan je. Kalau masa baca buku, tutup TV. Kalau masa main blog, simpan kereta mainan. Kalau ruang kemas, otak lagi fokus. Ketiga, main mainan jenis perlahan. Elak mainan bunyi yang kuat atau lampu yang berkelip-kelip. Main aktiviti yang perlukan kesabaran. Seperti pindah kacang dari satu mangkuk ke mangkuk yang lain. Atau susun manik, padamkan kad, main pasir atau air. Ni semua bantu hand size coordinations, motor skill dan juga panjangkan daya tumpuan mereka. Dan kalau papa mama nak main, cakap kurang, gerak perlahan. Kita ikut retak dia. 3 tabiat yang mudah tapi kesan yang besar untuk anak. Fokus kuat, belajar senang, hati pun tenang. Tu dia.